Assalamualaikum guys, hari ni saya nak ulas sikit apa yang berlaku di Negeri Sembilan PRN semalam. Tahniah diucapkan kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional atas kemenangan dalam membentuk Kerajaan Negeri Sembilan. Keputusan ini sebenarnya jelas menunjukkan bahawasanya rakyat telah membuat pilihan mereka sendiri sekaligus telah menolak Pakatan Harapan dan juga DAP di Negeri Sembilan itu sendiri. Antara keputusan yang paling mencuri perhatian kita semua adalah sudah tentulah kekalahan Setiausaha Agong Anthony Loke di Don Cenah serta bekas Menteri Besar Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun di Don Linggi. Kedua keputusan ini telah menjadi antara simbol perubahan landscape politik yang berlaku di PRN pada kali ini. Dan pada masa yang sama, satu lagi hakikat yang sukar dinafikan ialah prestasi bersatu yang amat mengecewakan apabila gagal memenangi sebarang kerusi pun di PRN Negeri Sembilan. Malah ramai di antara calon mereka turut hilang wang deposit. Keputusan ini telah memberi syarat bahawa pengundi membuat penilaian yang jelas terhadap parti-parti yang bertanding sebenarnya. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang pada pandangan saya sebab idea penyatuan ummah yang beliau bawa sejak beberapa tahun lalu kini memperlihatkan kesannya. Bukan sekadar mengemukakan gagasan sahaja, malah beliau juga mengarahkan supaya penyokong PAS, pengundi-pengundi PAS supaya memberikan sokongan mereka kepada calon BN termasuk calon daripada MCA dan juga MIC demi mencapai matlamat yang lebih besar, iaitu menyekat kemarahan DAP yang ingin melihat hak bumi putera dihapuskan dan pelbagai lagi termasuk pelaksanaan UEC. Itulah perangai DAP. Bagi saya inilah ciri-ciri seorang negarawan, seorang pemimpin yang sanggup mengetepikan kepentingan politik sempit demi membina kesepakatan dan kesatuan ummah. Semoga keputusan di Negeri Sembilan ini menjadi titik permulaan kepada landscape politik yang lebih stabil dan terus memperkukuhkan kerjasama di antara BN dan PN pada masa hadapan. Melayu Islam tidak wajar berpecah, kita perlu bersatu sekiranya ada ancaman seperti DAP yang ingin melihat hak bumi putera ini terlucut. Ayuh kita lenyapkan DAP di muka bumi Malaysia ini.